One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, hari saya upload video ini sepatutnya Hari Raya Haji. Dan pada kesempatan ini ingin saya ucapkan selamat Hari Raya kepada para penonton semua. Alang-alang Hari Raya saya buat video react yang pendek sajalah sebab kita nak berhari raya, nak berkorban, nak meluangkan masa dengan ahli keluarga kan. Okey, jadi telah sampai kepada saya sebuah video menarik bahawa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajar doa yang patut diucapkan apabila brek kenderaan, brek kereta ke motor ke bas ke tidak berfungsi. Menarik tu. Apakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kenderaan yang memiliki brek? Jemput dengar pendek saja, tak sampai seminit. Kemudian saya jelaskan hadis yang beliau bacakan itu ya. Kereta tak berfungsi, maka bacalah doa ini. Saya doakan semua selamat sampai dan balik. Tidak ada insya-Allah apa-apa masalah di dalam perjalanan. Tapi kalau tiba-tiba brek kereta tak berfungsi, maka bacalah doa ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kenderaan kamu terlepas, tidak boleh terkawal, tidak boleh menahankan, tak boleh diberhentikan, maka panggillah ya ibadallah ihbisu. Ni ayatnya. Ya ibadallah ihbisu. Rasulullah SAW kata, kalau kita baca ayat ini, insya-Allah kenderaan kita terus berhenti. Okey, kita sudah pun mendengarnya ya. Alright. Jadi dia kata kalau brek kereta tak berfungsi, alright, ada ajarannya lalu dibacakan hadis itu. Okey, hadis itu memang terdapat dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi sebagaimana yang saya tunjuk di sini. Memang ada satu bab khas tentang apakah yang diucapkan apabila bukannya kenderaan tetapi haiwan itu terlepas. Haiwan di sini boleh jadi haiwan ternak, boleh jadi haiwan tunggangan apabila ia terlepas. Jadi sebenarnya bukanlah kenderaan. Okey. Baik, dan hadis itu pun berbunyi maksudnya apabila haiwan terlepas di bumi yang luas ini, maka sebutlah, maka serulah. Okey. Yang ibadallah ihbisu. Okey, wahai yang bermaksud wahai para hamba Allah, tahanlah. Wahai para hamba Allah, tahanlah haiwan yang terlepas itu. Alright, baca 3 kali dan kemudian beliau menjelaskan bahawa kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki para penahan di bumi ini. Okey. Imam An-Nawawi sekadar menukil dan menghimpunkan hadis ni dalam kitabnya Al-Azkar. Hadis ini asalnya dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam At-Tabarani dan Imam Ibn Sunni. Dan saya lihat para pentahqiq bagi kitab-kitab ini, termasuklah pentahqiq bagi kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi yang ini Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, semuanya menilai hadis ini sebagai dhaif. Semuanya menilai hadis ini sebagai dhaif dan pentahqiq bagi Musnad Abu Ya'la yakni Syekh As-Sanari. Syekh As-Sanari dalam Musnad Abu Ya'la hadis nombor 5269, beliau menerangkan di bahagian nota kaki itu bahawa ada kemungkinan juga bahawa hadis ini adalah hadis maudhu kerana adanya seorang perawi itu adalah panjang dia cerita. Okey. Jadi majoriti menilainya dhaif, dia pun asalnya kata dhaif tapi dia kata ada possibility, ada kemungkinan ia adalah hadis yang maudhu. Okey. Baik, kemungkinannya bukan pasti maudhu, ada kemungkinan kerana adanya perawi yang beliau jelaskan secara panjang lebar dalam kitabnya itu. Okey, baik. Kemudiannya, saya nak tambah pula. Saya pun ada yang nak tambah. Okey. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sedang memandu, kemudian katakanlah memang brek tak berfungsi, harap-harapnya tidak, moga-moga Allah pelihara, katakanlah brek tekan-tekan memang tak berfungsi, pada saat kecemasan seperti itu kan, apakah kita nak kena fikir, apa ya doa tu kan? Okey, sebab mungkin ada yang kata ini hadis dhaif, bukannya boleh diamalkan kan. Tapi bila dalam suasana kecemasan sebab suasana brek tak berfungsi ni, bukannya selalu kan, dah harapnya tak pernah berlaku. Tapi kalau berlaku pun, katakanlah bila ia benar-benar berlaku, mesti seseorang tu macam apa nak baca kan. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian,
Dua perkara lah. Yang pertama, kenapa yang pergi seru wahai hamba Allah? Serulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pula yang ibadah Allah? Sepatutnya ya Allah. Kan itu yang pertama. Yang kedua, minta saja ya Allah bantulah aku. Dalam suasana kecemasan seperti itu kan. Ya Allah bantulah aku. Itu saja. Okay. Alright. So ini saja react yang ringkas sempena Hari Raya Haji ini. Hadis yang memang ada, cumanya ada lebih bagus jika Syekh tu, adalah nama dia dalam video tu, dia berkata dia membaca hadis yang asal merujuk kepada haiwan, boleh jadi haiwan ternakan, boleh jadi haiwan tunggangan yang terlepas, maknanya ikatan terlepas, haiwan tunggangan yang ditambat di mana-mana, kemudian katakanlah tali tu longgar lalu dia terlepas, ataupun haiwan ternakan, katakan kandang tu bocor ke, pintu terbuka ke, terlepas di padang pasir lah, di suasana yang luas kan. So, baca hadis yang asal, kemudianlah kalau dia berpendapat boleh dikaitkan dengan kenderaan moden sekarang ini, seperti kereta yang kita bandu, kereta ke motor ke basikal ke apa kan, katalah pada pandangan saya, doa ini boleh dikaitkan dengan kenderaan kita sekarang ni. Itu baru cara yang betul. Daripada terus-terus dibacakan, kita pun macam sejak bila pula zaman Nabi ada kenderaan, sejak bila pula kenderaan itu ada brake. Betul ke tidak? Okay. So ini satu amanah lah dalam menyampaikan hadis. Walaupun hadis itu dhaif. Okay. So dia bila dia nak kaitkan, baca lafaz asal, kemudian baru kata pada pendapat saya boleh dikaitkan. Kemudian sebutlah juga darjatnya. Okay. Sebab semua pentahqiq bagi kitab-kitab hadis yang saya sebut tadi, semuanya menyebut ialah dhaif. Kecuali seorang yang berpendapat, dia kata berpendapat ada ciri-ciri ke arah hadis palsu. Okey? Dan saya sendiri pula tambah, yang nak pergi seru hamba Allah tu apa? Yang nak pergi seru para hamba Allah tu buat apa kan? Sepatutnya kita seru Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantulah aku. Baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.